Anda mahu menghasilkan masterpiece anda, novel teragung Malaya, tetapi anda asyik terganggu bila menaik depan laptop, Facebook, Twitter, Telegram, email. Ada saja benda yang masuk. Banyak distraction dengan laptop. Jadi nak tukar pakai iPad dengan external keyboard, serupa juga. In fact, lagi banyak notification. Yalah, biasanya iPad ada game dan macam-macam app lain yang macam biasa berhubung dengan internet. Jadi apa yang anda perlukan sebenarnya adalah satu alat yang ada keyboard, screen dan sedikit memori. Kemudian ada cara untuk anda hantar apa yang telah di-type itu ke dalam komputer. Soalannya, wujud ke alat yang seperti itu? Okey, memang ada startup yang menghasilkan satu gadget yang bernama FreeWrite. Katanya adalah Kindle for word processor, sebab dia ada e-ink display, kemudian ada mechanical keyboard, kemudian ada storage, kemudian boleh ada wifi untuk backup terus kat cloud. Harganya $500, which is RM2,000. Dengan RM2,000 tu, baik anda gunakan duit itu untuk mengembara dan tulis karya agung anda. Sama berat pun dengan laptop. Anda nak travel kan? Jadi alat ni perlu berharga kurang daripada RM500 dan lebih ringan berbanding laptop. Makin susah pula nak cari. Tapi jangan risau, kami di The Treasure TV telah menggali jawapan untuk anda. Tada! Ini dia gadget agung penulis. Rupanya seperti sebuah keyboard yang ada skrin kecil. Tak pun macam kalkulator yang ada full keyboard. Namanya Alpha Smart Neo tu asalnya digunakan sebagai alat bantu mengajar di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat. Gadget ni memang basic, ada keyboard dan app untuk menulis. Nak dikirakan hampir-hampir tidak ada OS yang biasa kerana anda tidak boleh menambah sebarang app. Cuma ada beberapa utility seperti dictionary dan calculator. Gadget ini sangat basic kerana manual semua function boleh ditampal di bawah device ini. Calculator saintifik anda masa SPM pun lagi complicated dari gadget ini. Keyboard memang selesa dan sedap untuk menaik panjang. Okey, kalau ini fail memang tak guna lah kan. Layoutnya luas dan setiap kekunci memberi feedback yang memuaskan. Jadi, oleh kerana gadget ini tidak ada CPU yang berkuasa tinggi, maka ia kekal cool sepanjang masa. Skrin memang old school, hitam putih, baik sikit saja daripada kalkulator saintifik. Tak ada backlight dan anda hanya boleh pilih daripada 3 size font. Formatting pun tak ada. Anda harus guna markdown dan bila masuk dalam komputer baru anda dapat lihat hasilnya. Dari segi connectivity, Alpha Smart Neo tu ada USB dan infrared. Tapi masalahnya siapa pakai infrared sekarang ni? Laptop sekarang dah tak ada IR port. Jadi terpaksalah anda guna USB untuk hantar data kepada komputer anda. Bab ni Alpha Smart Neo tu pelik sikit kerana anda tidak dapat akses terus kepada file TXT di dalam gadget ini. Bila anda cucuk benda alah ni kepada komputer anda akan kata bahawa gadget ini adalah keyboard semata-mata. Di sini pun akan keluar keyboard emulation mode. Jadi apa anda nak buat? Okay, tekan send dan gadget ini akan hantar keystroke stream. Seolah-olah anda type semula dalam Word atau apa saja app kegemaran anda. Proses ini agak memakan masa kerana kelajuan yang terhad. Sempatlah untuk anda baca balik apa yang ditulis. Dalam masa itu juga anda tidak boleh guna laptop anda kerana akan mengganggu keystroke stream tersebut. Yalah, macam anda tengah type kan, takkan anda boleh buat benda lain kan. Tapi kelebihannya, ini bermakna gadget ini boleh berfungsi dengan sebarang komputer tanpa mengira OS, asalkan boleh cucuk kabel USB. Dari segi power pula boleh guna nickel metal hydride battery pack atau bateri alkali biasa. Tapi siapa pula pakai nickel metal hydride zaman sekarang ni kan? Jadi pakai sajalah bateri biasa. Itu pun berbulan-bulan anda tidak perlu ganti bateri. Satu set bateri dah lebih daripada cukup untuk anda menulis satu naskah karya agung anda. Soalnya, anda ada inspirasi dan disiplin untuk tulis atau tak? Oh, lupa pula cerita harganya. Di eBay harganya hanyalah $30. Tapi dah campur shipping, cukai sikit, maka jadilah dalam $250. Ini airship tau. Ambil masa dalam 3-4 minggu juga nak sampai. Tak tahu kenapa. Itulah, harga shipping dan cukainya lebih mahal daripada harga gadget ni sendiri. Tapi masih lagi murah berbanding set keyboard wireless ataupun keyboard gaming yang level pro, harga 300-500. Sedangkan anda bukan gamer level pro kan. Jadi baik anda gunakan duit tersebut beli gadget ni
dan siapkan karya agung anda. Wassalam.